Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nurul Huda binti Muhammad Zaiki dari Unit Bahasa Melayu 2 akan membentangkan tugasan 3 EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Tajuk yang akan dibentangkan ialah mobiliti sosial dan kesan terhadap pendidikan. Perbincangan ini akan memberikan fokus kepada dua aspek utama iaitu transformasi pendidikan dan aspirasi murid dalam sistem pendidikan. Sedia maklum, pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Dalam era globalisasi yang pesat, sistem pendidikan sentiasa mengalami perubahan bagi memastikan ia selari dengan keperluan masa kini. Transformasi pendidikan menjadi satu keperluan untuk melahirkan pelajar yang lebih berdaya saing dan mampu menghadapi cabaran masa hadapan. Dalam usaha mencapai hasrat tersebut, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif dalam transformasi pendidikan bagi memastikan sistem pendidikan negara sentiasa relevan dan berdaya saing. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang langkah-langkah transformasi pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan apakah itu maksud transformasi dan seterusnya maksud transformasi pendidikan. Transformasi merujuk kepada perubahan bentuk seperti sifat, rupa dan keadaan. Atau dengan erti kata lain, transformasi merupakan satu perubahan daripada keadaan sedia ada kepada satu dimensi yang lain bertujuan untuk mengubah bentuk sesuatu kepada yang lebih baik bagi meningkatkan kualiti dan pencapaian. Proses perubahan yang holistik ini terhadap kurikulum persekolahan sedia ada telah diambil kira berdasarkan keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum seperti struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentadsiran, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah. Dalam konteks Malaysia, transformasi pendidikan ini dapat dilihat melalui pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025 yang memfokuskan untuk menzahirkan transformasi sistem pendidikan secara pantas dan mapan sehingga tahun 2025. Bagi memastikan sistem pendidikan Malaysia berkembang mengikut keperluan global, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah memperkenalkan 11 anjaka utama sebagai strategi transformasi pendidikan. Perubahan yang dimaksudkan merangkumi aspek pendekatan pembelajaran murid, kaedah pemilihan guru, latihan guru, penyediaan ajaran kepada guru dan pemimpin sekolah serta pendidikan pengoperasian kementerian. Selepas tamatnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, Kementerian Pendidikan Malaysia akan meneruskan usaha transformasi pendidikan melalui Pelan Pendidikan Masa Depan Malaysia 2026 hingga 2036. Pelan baharu ini mencorakkan hala tuju pendidikan tinggi negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa bagi tempoh 10 tahun akan datang. Namun, Pelan baharu ini masih sedang dirangka oleh sekumpulan pakar untuk tujuan penggunaannya pada tahun 2026. Orang ramai juga boleh menyumbang idea dan pandangan mengenai penghasilan PPPM 2026 hingga 2035 ini melalui tinjauan nasional yang sedang dilaksanakan oleh KPT. Selain itu, kerajaan juga turut telah merangka kurikulum 2027. Reka bentuk kurikulum baru ini akan menggabungkan kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berorientasikan kompetensi yang menggalakkan pembelajaran aktif murid, menyediakan pengalaman pembelajaran dan penilaian yang lebih autentik serta bermakna. Secara dasarnya, kurikulum persekolahan 2027 ini akan memberikan pendekatan terhadap 3 aspek utama iaitu pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk individu yang dapat menyumbang kepada pembentukan warga negara Malaysia yang sejahtera, penekanan kepada literasi dan numerasi bagi memastikan murid seawal persekolahan menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira serta kelas pembelajaran bersepadu yang menggabungkan kandungan dan kemahiran dari pelbagai disiplin ilmu ke arah pengalaman pembelajaran bermakna. Seterusnya, saya akan terangkan pula maksud aspirasi murid. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut mengenai aspirasi murid, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan maksud aspirasi secara umum. Aspirasi merujuk kepada keinginan yang kuat atau cita-cita, manakala dalam konteks pendidikan, aspirasi murid merujuk kepada harapan dan sasaran yang ingin dicapai bagi setiap murid dalam sistem pendidikan negara. Dalam sistem pendidikan negara, terdapat 6 aspirasi murid yang menjadi tunjang utama dalam usaha melahirkan generasi yang berkualiti dan berdaya saing. 6 aspirasi ini telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 bagi memastikan setiap murid memperoleh pendidikan yang holistik dan seimbang. Seperti yang telah saya terangkan sebelum ini,
Transformasi pendidikan dan aspirasi murid memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan pelajar. Kedua-dua aspek ini mempunyai berkaitan rapat dengan mobiliti sosial. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang bagaimana transformasi pendidikan dan aspirasi murid mempengaruhi mobiliti sosial, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan maksud mobiliti sosial. Mobiliti sosial merujuk kepada proses pergerakan individu atau kelompok daripada satu lapisan kepada satu lapisan sosial yang lain. Maka, mobiliti sosial positif dapat dicapai apabila sistem pendidikan berkualiti dan aspirasi murid yang tinggi. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, terdapat 11 anjakan utama yang dirangka untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara. Walau bagaimanapun, dalam pembentangan ini, saya akan memberi fokus kepada dua transformasi utama yang mempunyai kaitan rapat dengan dua aspirasi murid serta mobiliti sosial dalam pendidikan. Pemilihan dua anjakan ini bertujuan untuk meneroka dengan lebih mendalam bagaimana perubahan dalam sistem pendidikan dapat mempengaruhi aspirasi murid dan membantu mereka mencapai mobiliti sosial yang lebih baik. Anjakan pertama yang dipilih ialah anjakan kedua, iaitu memastikan setiap murid mencapai penguasaan dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Bahasa memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti nasional serta peningkatan daya saing murid di peringkat global. Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan berfungsi menyatukan masyarakat pelbagai kaum, manakala penguasaan bahasa Inggeris diperlukan untuk bersaing dalam ekonomi global yang berasaskan teknologi dan maklumat. Oleh itu, bagi memastikan murid menguasai kedua-dua bahasa ini, langkah strategik dalam memperkasakan sistem pendidikan negara perlu dilakukan. Setiap anjakan yang diperkenalkan oleh PPPM 2013 hingga 2025 pasti mempunyai kepentingan yang jelas dalam memperkukuhkan sistem pendidikan negara. Kepentingan pertama ialah memperkasakan identiti nasional melalui penguasaan bahasa Malaysia. Penguasaan bahasa Malaysia yang baik memastikan bahasa ini terus menjadi medium komunikasi utama dan pemangkin perpaduan nasional. Sebagai bahasa rasmi negara, bahasa Malaysia berperanan menyatukan masyarakat majmuk serta membentuk identiti nasional yang kukuh. Namun, laporan dokumen keciciran pendidikan Malaysia 2023 mendedahkan bahawa seramai 175,304 kanak-kanak di hujung usia persekolahan rendah di Malaysia tidak mahir membaca. Sebagai contoh, murid yang tidak fasih dalam bahasa Malaysia mungkin menghadapi kesukaran berinteraksi dengan rakan sebaya dari latar belakang etnik yang berbeza, di mana ia boleh menghalang integrasi sosial. Oleh itu, usaha memperkukuhkan penguasaan bahasa Malaysia adalah penting untuk memastikan perpaduan dan identiti nasional terus terpelihara. Kepentingan yang kedua ialah meningkatkan daya saing global melalui penguasaan bahasa Inggeris. Penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa amat penting untuk memastikan murid dapat bersaing di peringkat global. Dalam era globalisasi, kebanyakan sumber ilmu, teknologi dan komunikasi profesional menggunakan bahasa Inggeris. Menurut Indeks Kemahiran Bahasa Inggeris EF 2023, Malaysia menduduki tempat ketiga di Asia dan ke-25 di peringkat global dalam penguasaan bahasa Inggeris. Sebagai contoh, murid yang menguasai bahasa Inggeris dengan baik lebih berkemampuan mengakses maklumat global dan berkomunikasi dengan masyarakat antarabangsa. Oleh itu, penguasaan bahasa Inggeris yang baik akan meningkatkan daya saing murid di peringkat global. Seterusnya, terdapat beberapa strategi yang telah dilakukan oleh kerajaan bagi merealisasikan anjakan kedua ini. Pertama, kerajaan telah memperkenalkan dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris bagi menggantikan dasar PPSMI iaitu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Dasar ini bertujuan memastikan murid mempunyai kemahiran tinggi dalam kedua-dua bahasa dengan memperkasakan pengajaran bahasa Malaysia dan memperkukuhkan pengajaran bahasa Inggeris melalui pendekatan modular yang bersepadu, seimbang dan holistik. Sebagai contoh, program MBM MBI Sahabat Bahasa misalnya dirancang untuk merangsang kemeriahan aktiviti memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris di sekolah-sekolah. Pelaksanaan dasar MBM MBI diharapkan dapat meningkatkan penguasaan kedua-dua bahasa dalam kalangan murid selaras dengan maklumat anjakan kedua. Strategi kedua ialah peningkatan guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Kerajaan juga berusaha meningkatkan kecekapan guru dalam pengajaran kedua-dua bahasa ini. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan termasuklah latihan khusus bagi guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris untuk memastikan mereka menggunakan teknik pengajaran yang lebih interaktif dan berkesan. Peranan Pusat Pengajaran Bahasa Inggeris ELTC diperluaskan bagi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru dan murid.
Sebagai contoh, guru yang terlatih dapat menggunakan kaedah pengajaran yang inovatif untuk membantu murid memahami dan menguasai kedua-dua bahasa dengan lebih efektif. Peningkatan kualiti guru diharapkan dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam kalangan murid. Strategi ketiga ialah penerapan teknologi dalam pembelajaran bahasa. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti program 3PBI iaitu Pelan Perkasa Penguasaan Bahasa Inggeris yang menyediakan bahan interaktif dalam talian bagi meningkatkan kemahiran bahasa murid. Program ini bertujuan memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid dan meningkatkan kecemerlangan mereka dalam bahasa tersebut melalui pengukuhan komunikasi lisan serta kemahiran bacaan aras tinggi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa dapat menjadikan proses pembelajaran ini lebih menarik dan interaktif. Seterusnya, meningkatkan penguasaan bahasa dalam kalangan murid. Secara keseluruhannya, anjakan kedua menekankan kepentingan penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam kalangan murid. Pelbagai strategi telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk mencapai matlamat ini, termasuklah dasar MDM-MDI, peningkatan kualiti guru dan penerapan teknologi dalam pembelajaran bahasa. Usaha-usaha ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang berdaya saing di peringkat global serta mempunyai identiti nasional yang kukuh. Anjakan seterusnya yang dipilih ialah anjakan ketiga, iaitu melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Sebelum menerangkan lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan konsep penghayatan nilai menurut pandangan para sarjana. Menurut Hasanal Gulung, pada tahun 1987, penghayatan ialah pemanduan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, pendapat dan lain-lain ke dalam sasiah ataupun personaliti seseorang. Penghayatan juga adalah satu proses jenis pembelajaran, iaitu pembelajaran dalam konteks sosial. Sementara itu, Nick Aziz Nikpa pada tahun 1994 menjelaskan bahawa aspek penghayatan nilai murni merangkumi nilai-nilai kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan. Penghayatan nilai-nilai murni ini merupakan satu faktor utama yang boleh memastikan pembentukan kesefahaman dan kesepaduan dalam mentafsirkan dan merealisasikan wawasan 2020. Setelah memahami konsep penghayatan nilai, persoalan yang timbul adalah mengapa penghayatan nilai ini begitu penting dalam sistem pendidikan? Untuk menjawab persoalan ini, kita perlu melihat kepada rasional utama yang mendasari kepentingan penghayatan nilai dalam membentuk individu serta masyarakat yang harmoni dan progresif. Pertama, matlamat dasar pendidikan negara adalah untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin, berpengetahuan, bertanggungjawab, berkebolehan, berwawasan dan terlatih. Kedua, fungsi utama proses pendidikan ialah sebagai ejen pemasyarakatan dan pembudayaan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Akhir sekali, kesepaduan empat sifat utama iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek akan menghasilkan keseimbangan dalam melahirkan individu yang berakhlak. Jadi, mengapa anjakan ketiga ini begitu penting? Terdapat beberapa kepentingan utama yang perlu kita fahami. Kepentingan yang pertama adalah membentuk sasiah yang seimbang. Kajian oleh Riji Noriza menunjukkan bahawa terdapat pengaruh signifikan yang positif dan kuat antara pembangunan penerapan nilai dalam pendidikan abad ke-21 terhadap pembentukan sasiah murid sekolah kurang murid 2 bandar. Sebagai contoh, murid yang terlibat dalam program penerapan nilai menunjukkan peningkatan dalam nilai seperti kejujuran dan tanggungjawab. Ini menunjukkan bahawa penghayatan nilai murni dapat membentuk individu yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Kepentingan kedua pula adalah untuk menanamkan sifat kesedaran, kefahaman, keyakinan dan kesyukuran dalam diri murid. Ini dikatakan demikian kerana aktiviti kerohanian di sekolah mampu meningkatkan kefahaman murid mengenai kepentingan hubungan dengan pencipta serta memupuk rasa syukur atas nikmat yang diperoleh. Sebagai contoh, pelaksanaan program Kem Bestari Solat di beberapa sekolah rendah di Malaysia bukan sahaja membimbing murid menunaikan solat secara konsisten, malah menanamkan keyakinan bahawa ibadah adalah tanggungjawab utama sebagai seorang Muslim. Setelah memahami kepentingan penghayatan nilai, kini saya akan menerangkan 3 inisiatif utama yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam memastikan nilai-nilai murni diterapkan dalam kalangan murid. Antaranya ialah memperkukuhkan subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral, serta elemen sivik, meluaskan pelaksanaan aktiviti rancangan integrasi murid untuk perpaduan dan membangunkan murid secara holistik dengan penyertaan dalam program Satu Murid, Satu Sukan.
Inisiatif pertama iaitu memperkukuhkan subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral serta elemen sivik merupakan wadah utama untuk menerapkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, tanggungjawab, kejujuran dan toleransi. Kajian yang dilakukan oleh Hamzah dan Abdullah dalam jurnal pendidikan nilai-nilai Islam dan dalam pembentukan kepribadian murid menunjukkan bahawa pendidikan nilai yang berkesan dalam subjek ini dapat membentuk kepribadian murid yang memiliki akhlak terpuji dan budi pekerti yang tinggi. Contohnya, dalam subjek pendidikan Islam, murid dididik untuk mengamalkan nilai ihsan melalui aktiviti dharma kilat dan bantuan kepada rakan yang memerlukan. Manakala bagi pendidikan moral telah menitikberatkan konsep empati melalui aktiviti lawatan ke rumah kebajikan. Bagi inisiatif pelaksanaan aktiviti rancangan integrasi murid untuk perpaduan, program ini mendorong interaksi antara murid daripada pelbagai kaum melalui pelbagai aktiviti yang berasaskan nilai kerjasama dan toleransi. Kajian yang dilakukan oleh Kifli pada tahun 2021 dalam pengaruh pembangunan penerapan nilai dalam pendidikan abad ke-21 menunjukkan bahawa program integrasi seperti REMOVE berkesan dalam membina hubungan yang harmoni dan mengurangkan prasangka di kalangan murid. Contohnya melalui pertandingan permainan tradisional yang melibatkan murid pelbagai kaum. Ia membolehkan murid memahami budaya lain secara langsung sekaligus membentuk hubungan yang harmoni dan memperkukuhkan nilai hormat menghormati antara kaum. Inisiatif terakhir ialah membangunkan murid secara holistik dengan penyertaan satu murid satu sukan. Melalui program ini, murid mempelajari nilai disiplin, kerjasama dan kesungguhan. Kajian yang dilakukan oleh Mat Daud pada tahun 2022 dalam pembentukan akhlak dan nasihat pelajar melalui pembelajaran sosial mendapati bahawa penyertaan murid dalam aktiviti sukan juga turut membentuk nilai tanggungjawab, kerja berpasukan dan disiplin diri murid. Contohnya, satu murid satu sukan ini dapat membina kesihatan fizikal, mengembangkan kemahiran sosial dan nilai kerja berpasukan. Seterusnya, saya akan terangkan aspirasi murid yang dipilih iaitu kemahiran dua bahasa serta etika dan kerohanian. Saya akan terangkan dahulu kemahiran dua bahasa. Kemahiran ini menekankan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi global. Penguasaan dua bahasa bukan sahaja penting untuk komunikasi tetapi juga memberikan kelebihan dalam pendidikan, pemikiran kritis dan peluang kerjaya. Oleh itu, sistem pendidikan di sekolah rendah telah memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran dua bahasa agar murid dapat bersaing dalam dunia yang semakin global. Kemahiran ini adalah bertujuan meningkatkan keupayaan literasi murid. Ini kerana murid yang mempunyai kesedaran fonologi dalam kedua-dua bahasa menunjukkan pencapaian lebih baik dalam literasi awal. Dalam konteks sekolah rendah, murid yang menguasai kedua-dua bahasa lebih mudah memahami bahan bacaan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Contohnya, dalam peperiksaan akhir tahun, murid dikehendaki menjawab soalan sains dalam bahasa Inggeris. Raju yang fasih dalam dua bahasa dapat memahami istilah sains seperti evaporation iaitu penjatan dan condensation iaitu penguapan. Lalu, dia dapat menjawab soalan dengan betul tanpa kekeliruan. Terdapat beberapa peranan guru yang boleh dilakukan bagi membentuk kemahiran dua bahasa dalam diri murid. Pertama, melakukan pemisahan konteks penggunaan bahasa. Contohnya, bahasa Melayu digunakan dalam subjek seperti sejarah ataupun pendidikan Islam, manakala bahasa Inggeris pula digunakan sepenuhnya dalam subjek sains ataupun matematik. Menurut kajian oleh Chumins pada tahun 2021 menunjukkan bahawa pendekatan ini dikenali sebagai dual language approach, membantu murid menguasai kedua-dua bahasa secara berstruktur tanpa mencampur adukkan istilah. Terdapat dua program yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi memenuhi maklumat aspirasi kemahiran dua bahasa ini. Pertama, program Highly Immersive Program yang bertujuan meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris melalui peningkatan penggunaan dan penguasaan bahasa itu dalam komuniti sekolah dan program interaktif kemahiran bahasa Melayu PIK EBM yang membantu meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran lisan bahasa Melayu. Aspirasi kedua ialah kemahiran etika dan kerohanian. Mari kita fahami dahulu konsep etika dan kerohanian. Menurut Sharifah Hayati, etika merupakan himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai dalam membentuk tingkah laku individu, organisasi dan kerjaya. Kajian Abdul Muqaddis et al. Pula telah menjelaskan konsep etika yang perlu difahami secara mendalam di mana terdapat 3 dimensi asas yang mendukung konsep etika yang terdiri daripada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Seterusnya, kerohanian pula ialah
Seseorang yang mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup serta mendukung standard moral yang tinggi. Kepentingan aspirasi ini adalah untuk mempersiapkan murid supaya berani menghadapi cabaran masa hadapan. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, sistem pendidikan bertujuan membentuk murid yang mampu menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan bijak dalam situasi kritikal dan berani melakukan perkara yang betul. Penekanan terhadap nilai-nilai seperti integriti dan tanggungjawab sivik membantu murid bertindak demi kebaikan negara dan masyarakat. Sebagai contoh, pendidikan karakter yang menanamkan nilai hormat dan empati dapat mengurangkan masalah sosial seperti buli dan vandalism. Antara program yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi menerapkan etika dan kerohanian dalam diri murid ialah kem kepimpinan pengawas sekolah. Murid bukan sahaja dilatih menjadi pemimpin yang cekap tetapi juga dipupuk dengan nilai etika dan kerohanian. Program ini mampu membina benteng dalaman para peserta agar mempunyai nilai dan jati diri yang kukuh dan mampu menghadapi mehnah dan cabaran semasa, memahami bahawa kemenjadian diri adalah lahir daripada sahsia dan kefahaman asas agama yang kukuh. Seterusnya, mendorong kesedaran dan keinginan melakukan perubahan yang baik pada diri sendiri, kumpulan dan rakan sebaya serta berupaya memimpin. Kedua, program halaqah ilmu. Semua aktiviti yang dilaksanakan seperti tadabbur, latihan amali ibadah dan usrah telah menerapkan etika dan kerohanian secara berterusan dalam kehidupan seharian. Sekarang, tibalah masanya untuk saya terangkan pula perkaitan anjakan kedua dengan aspirasi murid kemahiran diri bahasa. Anjakan kedua dan aspirasi murid dalam kemahiran diri bahasa mempunyai maklumat yang selari, iaitu memastikan setiap murid menguasai sekurang-kurangnya 2 bahasa dengan baik. Anjakan kedua bertujuan meningkatkan penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris supaya murid dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Manakala aspirasi murid dalam kemahiran dua bahasa pula menekankan kepentingan membina murid yang boleh menggunakan kedua-dua bahasa dalam pelbagai situasi, sama ada di dalam ataupun di luar negara. Bagaimana ancakan kedua menyokong aspirasi kemahiran dua bahasa? Melalui penggunaan dua bahasa, murid boleh memahami dan menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan, sekaligus meningkatkan daya saing mereka dalam pendidikan dan pekerjaan. Objektif utama kedua-dua elemen ini adalah untuk melahirkan murid yang fasih, berkeyakinan dan mampu berfikir secara kritis ke dalam kedua-dua bahasa. Dengan kata lain, anjakan kedua adalah mekanisme yang merealisasikan aspirasi murid dalam kemahiran dua bahasa. Tanpa penekanan terhadap penguasaan dua bahasa ini, murid akan menghadapi kesukaran untuk memenuhi aspirasi mereka dalam bidang akademik, sosial dan profesional. Oleh itu, kedua-duanya bergerak dalam arah yang sama untuk memastikan murid memiliki kemahiran komunikasi yang baik dan bersedia bersaing di peringkat global. Kesannya terhadap mobiliti sosial murid ialah mengalami peningkatan prestasi akademik dan peperiksaan. Ini kerana penguasaan dua bahasa membantu murid memahami bahan pelajaran dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan pencapaian akademik mereka dalam peperiksaan. Kesannya, murid yang mahir dalam kedua-dua bahasa mempunyai kelebihan dalam memahami soalan peperiksaan, membaca bahan rujukan dalam pelbagai bahasa serta menulis jawapan dengan lebih jelas dan tepat. Kajian oleh Ismail dan Mahmud dalam Malaysian Journal of Learning and Instruction menunjukkan bahawa murid yang fasih dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam subjek seperti sains dan matematik kerana mereka dapat memahami konsep dalam kedua-dua bahasa. Peningkatan prestasi akademik ini membolehkan murid memasuki kelas aliran terbaik atau program khas di sekolah, sekaligus memberi mereka akses kepada pendidikan berkualiti tinggi yang menyumbang kepada mobiliti sosial mereka. Kesan yang kedua ialah memperoleh peluang menyertai program akademik elit. Murid yang menguasai kedua-dua bahasa mempunyai kelebihan untuk menyertai program akademik elit seperti kelas rancangan khas, program dua bahasa dan sekolah berasrama penuh. Program-program ini biasanya menawarkan pembelajaran berkualiti tinggi, guru berpengalaman serta akses kepada sumber pendidikan yang lebih baik. Menurut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2022, murid yang mengikuti program dua bahasa iaitu DLP menunjukkan peningkatan dalam literasi bahasa Inggeris yang membolehkan mereka menyertai pertandingan akademik peringkat antarabangsa seperti English Debate, STEM Olympiad dan International Science Fair. Dengan menyertai program-program elit ini, murid dapat meningkatkan status akademik mereka dan memperoleh peluang yang lebih luas untuk masa depan. Kesan yang ketiga ialah peluang mendapat beasiswa dan anugerah akademik. Murid yang cemerlang dalam kedua-dua bahasa mempunyai peluang lebih tinggi untuk menerima beasiswa dan anugerah akademik. Beasiswa seperti beasiswa kecil persekutuan, beasiswa yayasan negeri dan beasiswa yayasan khazanah diberikan kepada murid yang menunjukkan pencapaian akademik yang cemerlang serta aktif dalam core curriculum.
Menurut laporan Malaysian Educational Research Association 2022, murid yang mahir dalam dua bahasa lebih berpeluang menerima beasiswa kerana mereka dapat menghadiri sesi temuduga dan menulis esei permohonan dengan lebih baik dalam kedua-dua bahasa. Beasiswa ini membantu murid dari latar belakang sosioekonomi rendah untuk terus belajar di institusi yang lebih baik, seterusnya meningkatkan mobiliti sosial mereka. Anjakan kedua ini dan kemahiran dua bahasa selari dengan rangka kurikulum 2027 di mana ia menekankan penguasaan kemahiran asas bahasa serta kecekapan komunikasi dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Seterusnya, apa pula perkaitan anjakan ketiga dengan aspirasi murid etika dan kerohanian? Anjakan ketiga pula berfungsi sebagai pendorong kepada pembentukan sasiah dan akhlak murid. Pelaksanaan transformasi pendidikan melalui anjakan ketiga ini memberi kesan secara langsung kepada aspirasi murid dalam aspek etika dan kerohanian. Transformasi yang dilaksanakan dalam anjakan ketiga telah memastikan murid bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi juga memiliki nilai moral yang tinggi. Manakala aspirasi murid dalam etika dan kerohanian pula menekankan kepentingan membina jati diri yang kuat, menjadi individu yang bertanggungjawab dan bertindak dengan integriti. Perubahan dalam sistem pendidikan yang menekankan nilai etika dan kerohanian membantu murid memahami kepentingan adab dalam komunikasi, membuat keputusan yang betul serta menjalani kehidupan dengan prinsip moral yang kukuh. Oleh itu, pelaksanaan transformasi pendidikan dalam anjakan ketiga ini memainkan peranan penting dalam memastikan aspirasi murid dalam aspek etika dan kerohanian dapat direalisasikan secara praktikal. Kesannya terhadap mobiliti sosial ialah pertama, peningkatan kepercayaan guru dan peluang mentor akademik. Murid yang menunjukkan sikap hormat, amanah dan disiplin yang tinggi lebih mudah mendapat kepercayaan guru. Guru yang percaya kepada murid cenderung untuk memberikan lebih banyak bimbingan akademik, peluang kepimpinan dan cadangan kepada program pendidikan yang lebih baik. Menurut kajian oleh Hassan dan Rahim dalam International Journal of Education and Learning, guru lebih cenderung untuk memilih murid yang beretika tinggi sebagai ketua kelas atau peserta program akademik kerana mereka lebih bertanggungjawab dan dapat menjadi contoh kepada rakan sebaya. Hubungan yang lebih baik dengan guru, murid ini lebih berpeluang untuk mendapat lebih banyak sokongan dalam pembelajaran mereka. Seterusnya, meningkatkan prestasi akademik dan status mereka dalam sekolah. Kesan yang kedua ialah pelibatan aktif dalam program keusahawanan sekolah. Pendidikan yang menekankan nilai tanggungjawab dan amanah membantu murid mengembangkan kemahiran keusahawanan di sekolah. Banyak sekolah menyediakan program mini perniagaan, kooperasi sekolah dan projek keusahawanan yang membolehkan murid mengaplikasikan nilai kejujuran, ketekunan dan kerja berpasukan. Kajian oleh Zakaria dalam Journal of Business and Education menunjukkan bahawa murid yang terlibat dalam program keusahawanan sekolah bukan sahaja memperoleh kemahiran ekonomi tetapi juga meningkatkan status mereka di sekolah kerana kebolehan mereka mengurus sumber dan memimpin pasukan. Ini membuka peluang untuk mereka menyertai program keusahawanan luar sekolah dan meningkatkan mobiliti sosial mereka dalam kalangan komuniti pendidikan. Kesan yang terakhir ialah keupayaan untuk menjadi role model dalam komuniti sekolah. Murid yang menunjukkan nilai dan etika yang tinggi sering dijadikan contoh teladan dalam kalangan rakan sebaya. Mereka lebih cenderung untuk diberikan peranan kepimpinan dalam program sahabat pembimbingan rakan sebaya, mentor akademik dan fasilitator dalam aktiviti motivasi sekolah. Kajian oleh Rahman et al. Dalam Journal of Youth Leadership and Education mendapati bahawa murid yang dijadikan role model dalam komuniti sekolah lebih berkemungkinan untuk dipilih menyertaikan kepimpinan, program pertukaran pelajar dan lawatan akademik luar negara yang membantu meningkatkan pengalaman dan mobiliti sosial mereka. Dengan kedudukan sosial yang lebih tinggi di sekolah, mereka mempunyai lebih banyak peluang untuk mencapai kejayaan dalam pendidikan. Maka, anjakan ketiga dan aspirasi murid etika dan kerohanian selari dengan rangka kurikulum 2027 di mana ia memberi penekanan terhadap pembentukan karakter murid. Tujuannya adalah untuk membentuk individu yang dapat menyumbang kepada pembentukan warga negara Malaysia. Kesimpulannya, perubahan pendidikan semasa memainkan peranan penting dalam membentuk mobiliti sosial pelajar dengan memastikan akses kepada pendidikan berkualiti dan peluang pembelajaran bermakna. Transformasi pendidikan yang berfokus pada pendekatan inovatif, teknologi dan pedagogi yang berpusatkan murid membolehkan pelajar meningkatkan daya saing dan mencapai aspirasi yang lebih tinggi dalam kehidupan. Dalam konteks ini, guru sebagai pemacu utama perubahan pendidikan perlu dinamik, progresif dan bersedia mengadaptasi strategi pengajaran yang relevan bagi membimbing pelajar ke arah kecemerlangan. Oleh itu, keberkesanan sistem pendidikan dalam menjana mobiliti sosial yang positif bergantung kepada komitmen guru dalam menerapkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB sejajar dengan maklumat melahirkan generasi berilmu, berdaya maju dan berupaya mencorak masa depan negara.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.